seronok kan kelas sintaksis tadi? Seronok. Faizal, jom kita tengok dia buat apa. Faizal, kamu tengah buat apa? Aku nak tengok ni cerita pada zaman dahulu musim 6. Semut dan Rama-Rama terbaru 2025. Wah, Kamu semua nak tengok tak? Nak. Duduk ambil tempat masing-masing. Alah-alah aku baru nak start ni. Nak mula ni. Jap, cari jap. Okey, jom. Kejap. Apa? Aku rasa kan? Apa? Bukan aku rasa. Kalian rasa cerita kanak-kanak ni, kita kan belajar sintaksis tadi. Betul tak? Betul. Aku rasa dalam cerita kanak-kanak, ada tak kesalahan sintaksis? Aku rasa ada. Tapi aku rasa tak ada. Macam tak. Cerita kanak-kanak. Tapi cuba kita tengok. Mesti kalau ada lah. kesalahan bahas sintaksis kan, kita kena betulkan sebab cerita ni untuk kanak-kanak. Nanti kita nak membentuk individu yang dapat bertutur bahasa Melayu dengan betul. Betul juga. Apa kata kita tengok dulu? Lepas Boleh. tu, kita nak bagi juga kesedaran kepada orang ramai. Betul? Supaya tak adalah kesalahan-kesalahan ni berlaku. Alah-alah kita buat tugasan tu kan. Boleh, jom. Jom. Jap. Okey, jom. Cantiknya sawah padi. Ya, hijau, sejauh mata memandang. Ya, hijau, sejauh mata memandang. Sabar. Ya, hijau sejauh mata memandang. Ayat ni macam salah je. Kan? Macam salah. Tapi apa yang salah? Aku rasa aku tahu dekat mana salah. Ayatnya apa tadi? Ya, hijau, sejauh mata memandang. Jenis kesalahan ayat ni ayat tidak lengkap kerana dia tidak mempunyai subjek. Menurut Tata Bahasa Dewan, ayat dasar bahasa Melayu dibentuk daripada dua unsur utama, iaitu subjek dan predikat. Kedua-dua unsur ini mesti hadir bagi membentuk ayat yang lengkap dan berfungsi menyampaikan makna yang sempurna. Dalam ayat di atas, bahagian hijau sejauh mata memandang tu ialah frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat. Namun, tiada frasa nama yang berperanan sebagai subjek. Akibatnya, ayat tersebut tidak memenuhi struktur ayat dasar seharusnya berbentuk subjek dan predikat. Lalu, menjadikannya ayat tidak lengkap dari segi sintaksis. Dari segi analisis struktur ayat tadi, unsur ya berbentuk partikel penegas. Unsur penguat nada pertuturan. Dia tidak membentuk sebahagian struktur ayat dasar tu. Manakala, hijau sejauh mata memandang pula frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat. Tiada subjek yang mendahului sebelum predikat itu. Jadi, kesimpulannya, ayat tidak lengkap kerana ketiadaan frasa nama sebagai subjek. Dalam bentuk gramatis, ayat ni kita boleh cakap, ya, pemandangannya hijau sejauh mata memandang, ataupun ya, kawasan hijau sejauh mata memandang. Dengan penambahan frasa nama seperti pemandangannya atau kawasan ini, ayat tersebut menjadi lengkap dan mematuhi struktur ayat sebenar. Sebagai kesedaran kepada pengguna bahasa, kesalahan seperti ini sering berlaku dalam penulisan kreatif, media sosial dan pertuturan harian. Apabila penutur meniru gaya bahasa puitis atau ingin menekankan unsur keindahan. Walau bagaimanapun, dalam konteks penulisan rasmi atau akademik, pengguna bahasa Melayu perlu berwaspada terhadap kelengkapan struktur ayat agar mesej disampaikan secara tepat dan tidak mengelirukan pembaca. Faham? Faham. Jom, sambung. Sila. Kuning. Kenapa Rafi? Warna kuning tu menunjukkan padi dah masak. Ia tunggu nak dituai aja. Jap. Ia tunggu nak dituai aja. Aku rasa ayat ni macam ada yang salah. Ayat ya tunggu nak dituai aja. Kan? Ada yang salah ni. Aku rasa ayat tu pun salah. Kau rasa? Ayat ia tunggu nak dituai aja. Jadi, betul. Ia ada kesalahan. Jadi, jenis kesalahan ayat ni ialah kesalahan binaan ayat dan penggunaan unsur yang bukan baku. Jadi, kat dalam ayat ni ada kata kerja aktif transitif yang mesti diikuti oleh objek, dan unsur nak dan aja ialah bentuk bahasa lisan tidak baku. Betul. Jadi ia tu ialah frasa nama. Jadi tunggu nak dituai aja ialah frasa kerja tidak gramatis. Jadi masalah yang ada dalam ayat ni ialah tunggu perlu dilengkapkan dengan
kata bantu atau struktur klausal yang betul. Contohnya, sedang menunggu atau menunggu untuk. Kalau perkataan aja ialah bentuk tidak baku dan kita perlu tukar kepada perkataan yang baku iaitu sahaja. Dan nak pula ialah bentuk sikatan tidak baku bagi hendak. Jadi, ayat yang betul kita boleh guna ia sedang menunggu untuk dituai atau padi itu menunggu masa untuk dituai. Jadi, kesedaran kepada pengguna bahasa perlu sedar bahawa penggunaan bentuk lisan tidak baku seperti nak dan aja boleh diterima dalam pertuturan harian tetapi tidak sesuai digunakan dalam penulisan rasmi atau akademik. Selain itu, memahami fungsi kata kerja dan keperluan objek atau pelengkap membantu membina ayat yang gramatis, tepat dan jelas dari segi makna. Jadi kesedaran ini penting bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu yang betul, indah dan berkesan dalam semua konteks komunikasi. Ya betul. Jom kita sambung lagi. Okay, jom. Apa ni semut? Main gigit-gigit. Itulah bising sangat. Aku panggil pun tak dengar. Cuba bila cari makan tu diam-diam. Sukar tiap. Cuba bila cari makan tu diam-diam. Dia cakap cuba cari makan tu diam-diam. Saya rasa ayat ni tak betul. Betul tak? Aku pun rasa macam tu. Tak betul ni. Kau rasa Farah? Memang tak betul ayat ni. Jadi, ayat cuba cari makan tu diam-diam. Jadi, kesalahan ayat ni ialah terdapat kesalahan susunan dan kekurangan unsur tata bahasa, iaitu kata sendi dan kata ganti tunjuk tidak baku. Jadi, bila kita rujuk Kamus Tata Bahasa Dewan, jadi menurut Kamus Tata Bahasa, setiap ayat bahasa Melayu yang gramatis mesti mematuhi struktur sintaksis yang lengkap, iaitu mempunyai subjek dan predikat yang dibina berdasarkan peraturan fungsi tata bahasa. Jadi, kata ganti tunjuk tadi menjelaskan bahawa kata ganti tunjuk terdiri daripada dua bentuk utama, iaitu ini dan itu. Jadi, bentuk-bentuk seperti ni, tu, ni, tu dikategorikan sebagai bentuk tidak baku kerana ia hanya digunakan dalam ragam lisan atau dialek pertuturan tidak rasmi. Oleh itu, penggunaan tu dalam ayat ini melanggar prinsip kebakuan kata ganti tunjuk kerana ia tidak mematuhi bentuk standard bahasa Melayu yang diiktiraf dalam sistem penulisan rasmi, iaitu itu. Yang kedua, frasa kerja dan kata sendi. Jadi, menurut Tata Bahasa Dewan, frasa kerja boleh hadir dalam bentuk kata kerja transitif yang memerlukan objek dan kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan objek. Jadi, dalam ayat ini, cari ialah kata kerja transitif yang diikuti oleh objek makan. Namun, keseluruhan frasa ni cuba cari makan sebenarnya membentuk struktur frasa kerja majmuk, iaitu dua kata kerja yang bergabung untuk menandakan perbuatan berlapis, iaitu untuk berusaha melakukan sesuatu. Jadi, dalam Kamus Tata Bahasa Dewan juga menegaskan bahawa apabila suatu perbuatan diterangkan dari segi perlakuan, unsur keterangan tersebut perlu dihubungkan dengan kata sendi yang sesuai, iaitu lazimnya dengan. Hal ini penting kerana kata sendi dengan berfungsi sebagai penanda hubungan antara frasa kerja dan frasa keterangan cara. Jadi, tanpa kata sendi tersebut, ayat menjadi kabur dan tidak gramatis dari segi sintaksis dan makna. Dan yang ketiga, frasa adverba cara. Akulah. Sabar Faizal. Jadi, frasa seperti diam-diam dikategorikan sebagai frasa adverba, iaitu unsur yang menerangkan cara perbuatan dilakukan.
dalam kamus ia menyatakan bahawa frasa adverba boleh hadir dalam dua bentuk. Tahu tak apa? Tak tahu. Dua bentuk iaitu frasa adverba bebas dan frasa adverba berpangkalan kata sendi. Macam dengan, secara. Jadi dalam ayat ini, bentuk diam-diam sepatutnya berada dalam kategori kedua kerana ia menerangkan cara perbuatan mencari makan dilakukan. Maka bentuk yang betul ialah dengan diam-diam. Jadi huraian kesalahan dalam ayat ini ialah ayat ini tidak memenuhi struktur ayat perintah yang lengkap kerana menggunakan bentuk tidak baku iaitu tadi tu, tukar jadi itu. Lepas tu tidak mempunyai kata sendi yang menghubungkan perbuatan dengan cara. Dan yang ketiga, menyebabkan maksud ayat menjadi kurang jelas dan tidak selaras dengan peraturan tata bahasa sintaksis tata bahasa standard. Jadi bentuk yang gramatis yang kita boleh gunakan ialah cuba cari makanan itu dengan diam-diam atau carilah makanan itu secara senyap-senyap. Jadi sebagai pengguna bahasa Melayu, kita harus menyedari bahasa kebakuan dan ketepatan struktur ayat memainkan peranan penting dalam memastikan kejelasan komunikasi. Bentuk singkatan lisan seperti itu atau ketiadaan kata sendi mungkin kelihatan remeh dalam percakapan, tetapi dalam penulisan rasmi atau akademik ia menunjukkan kelemahan dalam penguasaan tata bahasa. Jadi, kesedaran ini membantu pengguna membezakan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan, memahami kepentingan kata sendi dan frasa adverba cara dalam menghasilkan ayat yang lengkap dan bermakna, dan mengamalkan penggunaan bahasa Melayu yang gramatis, sopan dan mencerminkan kecintaan terhadap bahasa kebangsaan. Jom, sambung Beja. Jom, sambung. Diam. Suka hati aku lah yang kau panggil aku. Apa hal? Aku nak kau nanti hantarkan madu ke rumahku. Suka hati aku lah yang kau panggil aku. Apa hal? Suka hati aku lah yang kau panggil aku. Apa hal? Macam Yang salah ni kalau ikut di kata macam tu. Betul? Kan? salah ke? Salah. Okey, kalau kita tengok pada ayatnya, suka hati akulah yang kau panggil aku apa hal? Weh, ganas. Dan kita analisis jenis kesalahan ayat ni. Yang pertama, binaan klausa bercampur, iaitu ayat majmuk tidak seimbang. Yang kedua, penggunaan bahasa tidak baku, iaitu lah dengan apa hal tadi. Yang ketiga, kesalahan penggunaan kata hubung relatif yang. Menurut Tata Bahasa Dewan, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih klausa, sama ada klausa bebas ataupun klausa tak bebas, yang dihubungkan dengan kata hubung tertentu. Ayat majmuk yang tidak seimbang berlaku apabila klausa-klausa yang digabungkan tidak setara dari segi bentuk atau fungsi, sama ada kerana struktur tidak lengkap ataupun unsur hubung salah atau penggunaan bahasa tidak baku. Ayat ini mengandungi dua klausa utama. Yang pertama, suka hati akulah, klausa bebas namun bersifat tidak baku dan tidak lengkap dari segi tata bahasa standard. Yang kedua, yang kau panggil aku apa hal? Klausa dengan kesalahan penggunaan yang sebagai unsur permulaan ayat tanya serta penggunaan kata tidak baku apa hal. Dalam struktur bahasa baku, kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan frasa nama dengan klausa relatif. Contohnya, lelaki yang memakai baju merah itu adik saya. Namun dalam ayat ini, yang digunakan secara tidak tepat di awal ayat tanya, menjadikannya tidak gramatis dari segi fungsi sintaksis. Kalau kita analisis struktur ayat ini, suka hati akulah jenis klausa bebas. Masalah sintaksis tidak baku, partikel ia tidak sesuai dalam konteks rasmi. Kalau yang kau panggil aku apa hal, klausa tanya. Kesalahan struktur yang tidak berfungsi sebagai penanda relatif. Struktur kesalahan, klausa bebas tidak baku tambah klausa tanya dengan kesalahan relatif. Ayat yang sepatutnya itu hak saya, mengapa kamu panggil saya? Ataupun yang kedua, saya buat sesuka hati saya, kenapa kamu panggil saya? Dalam bentuk yang gramatis, kata yang digugurkan kerana ia tidak berfungsi sebagai penanda relatif, manakala kata apa hal tadi digantikan dengan bentuk baku, mengapa atau kenapa.
Partikel ia juga tidak digunakan dalam bahasa rasmi atau akademik kerana bersifat kolokial. Justifikasi pembetulan, kata yang hanya boleh digunakan untuk memperkenalkan klausa relatif, bukan ayat tanya. Apa hal pula ialah bentuk tidak baku yang digunakan dalam dialek lisan. Bentuk standard yang diterima oleh mengapa diterima ialah mengapa atau kenapa. Partikel ia berfungsi dalam bahasa percakapan untuk penegasan atau emosi, namun tidak diterima dalam penulisan rasmi. Okey, untuk pengguna bahasa di luar sana, kesalahan seperti ini lazim dalam bahasa pertuturan tidak rasmi, terutamanya dalam media sosial, perbualan harian dan mesej teks. Pengguna sering mencampur adukkan unsur bahasa baku dan tidak baku, slang tadi, apa hal tu, menyebabkan penurunan tahap ketepatan tata bahasa dalam komunikasi awam. Sebagai pengguna bahasa Melayu yang bertanggungjawab, kita perlu membezakan gaya bahasa percakapan dan bahasa rasmi atau akademik. Mengelakkan penggunaan bentuk tidak baku seperti apa hal, lah, kau dalam konteks rasmi. Mengutamakan ketepatan struktur taksis agar mesej disampaikan secara jelas dan berwibawa. Kesedaran ini penting bagi mengekalkan mutu bahasa Melayu baku serta membentuk sikap hormat terhadap norma dan peraturan tata bahasa yang menjadi asas kepada keutuhan bahasa kebahasaan. Cerita ni kan cerita kanak-kanak. Jadi, kita nak bentuk kanak-kanak agar mereka dapat betul-betul bahasa Melayu dengan betul. Jadi, salahlah apa yang dialog semut ni beritahu tadi. Betul. Sama lagi tengok. Oh. Aku nak simpan. Ya, tengok badan kau. Licin panjang macam tu. Buat aku geli. Tak lawan langsung. Jap. Buat aku geli. Tak lawan langsung. Buat aku geli, tak lawan langsung. Macam salah. Kan? Aku pun rasa benda sama. Aku tahu macam mana. Ayat asal dia buat aku geli tak lawan langsung. Yang aku boleh katakan jenis kesalahan dia yang utama iaitu dia itu jenis ayat dia itu ialah ayat serpihan dan tambahan dia unsur bahasa tidak baku. Jadi bila kita rujuk balik tata bahasa Dewan 3, ayat lengkap ni perlu mempunyai subjek dan predikat. Dan buat aku geli hanyalah klausa songsang tanpa subjek yang sebenar yang jelas. Jadi andisi yang boleh dibuat, buat aku geli ni kita boleh katakan dia tu frasa kerja tidak formal. Manakala tak lawan langsung tu frasa adjektif tidak baku. Jadi masalah dia, kata kerja buat yang digunakan tu dalam gaya tutur harian, bukan bentuk rasmi. Jadi untuk dalam penulisan ataupun komunikasi akademik, kita ni perlu guna bentuk ini bentuk yang lebih jelas ataupun bentuk ini tidak dianggap tidak gramatis. Jadi aku rasa penggunaan tak juga sebagai pengganti tidak. Jadi tidak sesuai untuk konteks formal atau akademik kerana ia termasuk dalam bahasa lisan dan tidak baku. Jadi bentuk gramatis yang betul kita boleh buat ayat pertama, perbuatan itu menyebabkan saya geli dan tidak cantik langsung. Ayat kedua yang boleh kita buat, hal itu menjadikan saya geli dan tidak elok langsung. Antara dua tu. Jadi justifikasi yang boleh aku buat, penggantian buat tu kita boleh gantikan menyebabkan ataupun menjadikan. Menjadikan klausa predikat lebih gramatis, baku dan sesuai untuk konteks rasmi. Begitu juga dengan penggunaan tidak, menggantikan tak, mematuhi standard tata bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Jadi untuk pengguna bahasa di luar sana, kita perlu peka terhadap perbezaan antara bahasa baku dan tidak baku. Walaupun bentuk bentuk seperti buat aku geli sering digunakan dalam perbualan santai, namun pengguna hendaklah mengelakkan bentuk ini dalam penulisan ilmiah, komunikasi rasmi dan media profesional. Jadi penggunaan bahasa baku bukan sahaja mencerminkan kewibawaan penutur, tetapi juga membantu mengekalkan keutuhan dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan. Okay, jom kita sambung lagi tengok video. Jom. Terima kasih. Hai semut, kau cakap dengan siapa? Dengan tu. Kepompong dalam tu mana boleh bercakap? Itu kan proses dalam. Tengok, macam dah akan terbang. Masa ganggu kepompong. Dia dah tak berjalan dah. Nak terbang. Esok lusa ukit hujan lebat. Susah
Asal kita semua nak keluar cari makan. Tak perlu kau ingatkan. Itu semua aku dah sedia. Dah cukup makanan aku untuk bekalan musim hujan nanti. Aku kesian kat kepompong tu. Sedih hidupnya. Hanya tergantung pada pokok je. Nanti kena hujan, jatuh, lalu mati. Tengok, Nanti kena hujan, jatuh, lalu mati. Apa dia? Dia cakap tadi, nanti kena hujan, jatuh, lalu mati. Rasa macam ayat tu tak betul. Aku pun rasa macam tak betul. Ya, memang tak betul ayat ni. Sebab ayat ni nanti kena hujan, jatuh, lalu mati. Okey, ayat ni dia terdiri daripada beberapa frasa kerja yang digabungkan tanpa penanda hubungan klausa yang lengkap. Dan ini mewujudkan ayat yang tidak lengkap secara struktur dan tidak seimbang dari segi subjek, predikat. Jadi ayat gramatis dalam bahasa Melayu ni mesti mempunyai struktur ayat dasar, iaitu FN subjek, FP predikat. Jadi predikat boleh terdiri daripada frasa kerja, frasa adjektif, frasa nama dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini tiada subjek yang dinyatakan dan hanya terdapat deretan predikat yang longgar, iaitu kena hujan frasa kerja satu yang pertama, jatuh frasa kerja yang kedua, lalu mati frasa kerja yang ketiga. Jadi yang pertama kita boleh analisis masalah dia tiada subjek yang eksplisit, iaitu tiada unsur yang menerangkan siapa atau apa yang dikenakan tindakan, iaitu kena hujan, jatuh dan mati. Jadi ayat ini bergantung kepada konteks pertuturan, tidak sesuai untuk bahasa baku atau formal. Jadi yang kedua masalah dia, klausa digabung tanpa kata hubung yang sesuai. Dalam tata bahasa dewan, penggabungan klausa ni berturutan ayat majmuk pancangan atau ayat majmuk campuran, memerlukan penanda hubungan seperti kerana, sebab dan kemudian dan sebagainya lah. Jadi lalu ni dia boleh berfungsi sebagai kata hubung, tetapi di sini hanya satu kata hubung hadir, menjadikan hubungan antara klausa pertama dan kedua kabur. Jadi masalah yang ketiga dia ialah struktur ayat tidak seimbang, iaitu ayat elipsis ni dia subjek. Ayat elipsis subjek, iaitu menurut tata bahasa dewan, ayat elipsis subjek ni dibenarkan hanya jika subjeknya jelas dalam konteks sebelumnya. Jika berdiri sendiri, ayat itu dianggap ayat serpihan. Jadi kita boleh ambil satu bentuk ayat gramatik dia. Yang pertama, pilihan yang pertama kita boleh buat ayat majmuk keterangan sebab akibat. Jadi jika ayat dia, jika terkena hujan, kamu boleh jatuh dan kemudian mati. Jadi itu yang pilihan pertama. Untuk pilihan yang kedua, kita boleh guna ayat majmuk campuran, iaitu nanti jika terkena hujan, kamu akan jatuh lalu mati. Dan yang pilihan yang ketiga, kita boleh ambil ayat tunggal berangkai dengan subjek, iaitu anak itu akan jatuh dan mati jika terkena hujan. Jadi justifikasi tata bahasa yang boleh kita buat, yang pertama penambahan subjek, iaitu kamu atau anak itu, untuk memenuhi keperluan struktur ayat dasar. Yang kedua, penggunaan kata hubung jika dan lalu untuk membentuk hubungan logik antara klausa. Dan yang ketiga, kata bantu akan memberikan aspek masa sesuai dengan makna perkataan nanti. Jadi yang terakhir kita boleh masukkan tata bahasa ayat kini memenuhi pola frasa nama tambah frasa predikat, iaitu frasa majmuk. Jadi struktur dia lengkap dan gramatis. Jadi untuk pengguna bahasa di luar sana, ayat seperti nanti kena hujan, jatuh lalu mati sering digunakan dalam pertuturan seharian. Tetapi dalam konteks pendidikan dan kandungan rasmi, ayat sebegini perlu digubal semula secara lengkap. Ini penting supaya apa? Murid kita tidak meniru struktur ayat tidak baku dan mesej yang disampaikan secara tepat dan beradab. Jadi bahasa yang gramatis mencerminkan pemikiran yang teratur. Jika tidak tersusun, fikiran pun kabur. Itu je. Jadi kita sambung. Jom. Hanya betul. Dah azan lah. Dah lah. Jomlah kita pergi solat. Jom.